Assalamualaikum, selamat sejahtera. Aku dah menggatal nak tukar rim pula. Inilah dia rem yang aku dah beli. Nama dia Work Emotion CRK Kiwami. Rem ni memang dari dulu aku suka. Kalau korang ingat masa aku pakai Inspira 2.4 manual, aku dah pakai rem yang macam ni, tapi bukan original Japan lah. Tapi yang ni alhamdulillah ada rezeki lebih, aku beli rem original Japan. Rem ni spek dia 18 inci, 9.5 JJ, offset 20. Sekarang dekat kereta aku yang aku pakai ialah Advan TC4. Dia ialah 18 inci, 10 JJ, offset 25 kalau aku tak silap aku. Yang ni dia punya kedudukan memang ngam-ngam sui je dengan white body ni, dan dia sebenarnya sagat sedikit masa mula-mula aku pakai. Yang peliknya dia sagat sebelah kanan belakang dia. Kiri belakang dia tak sagat. Aku suka je rem ni. Aku memang suka 5 spoke dan aku suka sangat rem Advan TC4 ni. Cuma aku tak dapat colour yang aku nak lah. Colour yang aku nak ialah grey gunmetal kalau tak silap aku. Aku cuma berjaya dapat colour putih je. Dan colour putih ni sebenarnya tindakan yang berani jugalah untuk aku try masa tu. Body colour aku colour gelap, biru gelap. So aku pakai colour putih. Cun untuk sesetengah mata, dan aku cuba je nak tengok okey ke tak kat pandangan mata aku. Tapi over the time aku rasa tak boleh lah. Aku tak rasa dia ialah pandangan yang paling cantik lah. Macam yang korang tengok ni, dia sebenarnya memang cun sebab dia 5 spoke, dan dia punya spoke pun lebar dia cukup-cukup lah dekat pandangan mata aku, dengan dia punya surface yang convex. Memang cun sebenarnya. Cuma select dia ialah colour. Even untuk CRK Kiwami Work Emotion ni pun sebenarnya dia tak ada colour gunmetal ni. Aku beli dengan seorang seller ni. Dia jual rem ni dah siap cat. Dah siap cat colour grey gunmetal. So aku tak rasa bersalah sangat lah untuk tukar colour original rim ni. So dia dah siap colour grey gunmetal, which aku rasa InsyaAllah akan look good dekat kereta aku yang colour biru gelap tu. Sebelum ni aku pakai Advan TC4. Berat dia ialah ngam-ngam 10 kilo. Yang ni aku baru nak timbang. Jom kita timbang. 10.8, berat 800 gram daripada Advan TC4. 800 gram kali 4, 3.2 kilo tambah berat dekat kereta aku. Padahal rem lama lagi lebar. Tapi sebab Advan TC4 tu flow form punya rem, dan juga dia teknologi baru. Yang ni CRK Kiwami ni dah lama lah. Dia rem yang lama. Design dia kuasa tahun 2000 lebih lah. Tahun 2000 lebih. But it's okay sebab aku suka rupa dia. Tak apalah, berat sikit. 3.2 kilo aku kuruskan badan aku. Sekarang berat aku 73. So kalau aku dapat berat 70 pun dah okey dah. So jaga kesihatan. Alright, all set, let's go. Yeah man. Kepada korang yang dah lama follow channel aku, Duel Muda, terima kasih. Aku macam biasalah, aku akan minta maaf juga sebab aku lama tak update aku punya video. Kekangan masa busy bekerja. Terima kasih sebab stay tune. Terima kasih sebab follow lagi aku punya progress kereta. Macam inilah keadaan interior kereta aku sekarang. Ni semua aku custom sendiri. Aku letak aku punya AFR meter kat sini. Aku letak aku punya boost meter kat sini. Aku custom sendirilah. And then yang ni pun aku beli aku gauge pot ni daripada Shopee. And then aku custom lekatkan dengan aku punya pillar lah. Tak berapa cantik, tapi in later time aku akan cuba buat yang lebih cantik. Kepada yang baru jumpa channel ni, welcome. Korang boleh follow channel ni, subscribe, like, komen. Terima kasih. Dan juga bersabar sikit lah dengan aku. Aku punya YouTube sekarang dah tak make money dah pun, sebab aku dah jarang upload. So untuk make money dekat YouTube ni, korang perlu ada 365 hari ke belakang view yang lebih daripada 4000 hours. Dan juga paling baru syarat dia ialah dalam masa 90 hari ke belakang at least ada 3 video upload. Benda tu aku gagal buat lah. So aku tak make money pun. So aku buat video ni just untuk hobi aku je. Kepada korang yang cuba bercadang untuk untuk try pakai Inspira ataupun Lancer ataupun Evo 10, for sure memang best platform ni. Banyak benda yang aku boleh buat. Benda yang aku suka sekarang ialah sebab aku dah tua kan. So aku pakai auto ni SSD lah. Untuk Evo 10 memudahkan hidup aku. Masuk jam pun dah tak susah. And then kereta ni pun secara generalnya boleh dipakai untuk kegunaan dan kegemaran korang untuk merembat, dan juga untuk bawa anak-anak sebab dia besar. Alright, jom kita nak tukar sport rem. Okey, kereta aku telah pun siap diinstalkan dengan rem CRK Kiwami kat
belakang tu. Jom kita tengok hasil dia. Inilah dia kereta aku selepas siap diinstal dengan rem CRK Kiwami. Aku rasa lagi lawa yang ni daripada rem Advanti C4 yang putih tu. Sebab kereta aku color biru pekat campur dengan rem color hitam gunmetal kilat, dia nampak lagi pop up aku rasa. Yang aku peliknya, lepas aku tukar rem ni, ramai pula yang cakap dulu pakai color putih lagi lawa, lagi nampak garang, nampak nakal, nampak nak kacau orang. Aku pula rasa color biru dengan putih, rem putih tu nampak macam kurang matang untuk aku lah, sebab umur aku pun dah dekat 40 kan. CRK Kiwami ni dia sebenarnya tak ada color hitam gunmetal pun. Sebenarnya color dia yang ada ialah hitam matte black, which is the original color code untuk rem aku ni lah. Dia ada color hitam matte, color bronze matte dan juga color hyper grey yang macam chrome tu. Kalau color ori, aku rasa aku paling suka color hyper grey. Dia akan pop upkan bentuk rim tu lebih lagi dan dia akan masuklah dengan apa-apa color kereta juga. Cuma color yang ni sebab dia owner lama dah cat dengan color gunmetal ni, dan aku suka je sebenarnya sebab dia match dengan color body aku. Okay, macam yang aku cerita tadi, rem aku ni spek dia 18 9.5 ET20. Dia beza sikit dengan orang kata rem Evo spec. Rem Evo spec 18 9.5 ET22, yang ni ET20. So dia actually adalah terkeluar lagi 2mm daripada Evo spec. Tayar aku pula ialah 265 35 18. Tapi untuk belakang ni aku kena explain kat korang sikit benda. Kalau korang pun plan nak pakai wide body Evo 10 dan juga rim spec yang sama dengan aku, kalau korang pakai wide body dan korang tak roll, dia akan sagat. Tayar 265 35 18, dia akan sagat. Solution dia, aku try dua. Masa first aku cerita dekat bengkel, dia tak advise aku untuk roll aku punya fender ni ataupun quarter panel ni, sebab quarter panel aku ni dulu condition dia teruk masa aku beli. Dia ada lekuk-lekuk, so bila hantar cat dia simen kasih cantik lah. Dia sebabkan ada simen, kalau roll ada kemungkinan simen tu crack dan juga bentuk ni jadi tak cantik. So solution yang pertama yang dibagi ialah dia potong bahagian dalam ni. Bahagian dalam ni dia ada macam bibir, bengkel potong sikit dan aku bawa lah kereta aku. Tapi bila bawa sagat. So bila sagat aku pun roll lah fender kereta aku. Okay, dan aku nak share kat korang, kalau korang nak cari roll fender yang proper, aku share nombor dia dekat bawah ni. Korang kena datang dekat rumah dia. Nama dia, aku tak ingat nama dia apa, aku tulis nama dia kat bawah ni, minta maaf. Tapi dia buat kerja memang terbaik. Mungkin, aku rasa mungkin dia jenis yang main stance. So budak-budak yang main stance ni, dia orang particular pasal fender-fender dan juga roll fender dan juga fitment. Dulu-dulu aku roll fender tak pernah ada orang hitkan aku punya fender. Hit tu maksudnya panaskan pakai heater. Tuan badan ni roll fender, sebelum dia roll tu aku bagi tahu yang benda ni ada simen, dia hitkan dulu. Dia hit, dia layan, lama dia buat kerja. Dia hit, dia layan, lepas tu baru dia roll sikit-sikit. Lepas tu kalau dia rasa macam dah sejuk, dia hit lagi, lepas tu baru dia roll sikit-sikit. Dan hasilnya macam ni lah. Mungkin ada sedikit bentuk dia lari-lari sikit, mata kasar tak nampak, kalau mata halus nampak. Hasil dia cantik. Aku rasa aku okey je. Nanti next time kalau nak check kereta, hantar ke tempat yang akan buat proper lah. Dari segi weight increase pula, yang katanya tambah 3.2 kilo tu, selalu je aku jumpa orang-orang yang tak nak lah pakai rem ni berat, nak pakai rem ori ringan. Tapi sekadar 3 kilo untuk aku, dan aku dah test drive pun kereta ni lama. Oh, tak rasa pun berat beza 3.2 kilo tu. Baik kau, daripada kau kecohkan berat rem, baik kau jaga kesihatan kan, dengankan berat badan. Itu pun boleh turun 5 kilo bulan-bulan puasa kan. So aku nak tanya korang, apa pendapat korang?
okey ke kau pakai rem ni, rem CRK Kiwami original Japan. Dulu TC4, Advan TC4 original Japan juga, spek je lain. Cuba korang tulis kat komen bawah tu, mana lagi lawa, Advan TC4 putih ke CRK Kiwami Gunmetal Black. Aku suka Kiwami ni sebab dia ialah rem yang dah agak lama lah. Masa zaman dulu-dulu rem ni hot. Bila TE37 keluar, memang TE37 all the way lah. Semua orang minat gila TE37. TE37 bila masuk dekat body Evo ataupun body Lancer ataupun body Inspira, memang lawa. TE37 masuk dalam body apa-apa pun lawa. Sebab dia 6 spoke dan spoke dia tu punya width cantik. Lagi-lagi yang Saga S Plus kan. Tapi dia terlampau nampak macam starter kit. Aku kurang minat kepada benda yang terlalu ramai orang pakai lah. Dan bila baru-baru ni orang kata Advan TC4 kau yang putih tu lagi lawa, aku terasa macam aku nak buat sesuatu benda lagi lah. Advan TC4 tu ada lagi kat rumah aku, tapi rem colour putih aku rasa susah lah nak jaga. So aku terfikir untuk colourkan aku punya Advan TC4 tu colour merah candy red. Advan TC4 colour original dia ada colour candy red. Dia rem ori, cat memang sayang lah. Cuba korang bagi opinion kat bawah kat komen tu, okey ke aku pakai rem colour merah? Kalau tanya bini aku, memang dia kata aku macam budak-budak. Okey, sampai di sini saja video kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. InsyaAllah aku cuba nak beraktif balik dalam YouTube ni. 3 tahun ni aku tak dapat nak fokus sebab aku kerja di overseas. Sekarang mungkin aku dah balik Malaysia. Dan insyaAllah aku akan banyakkan lagi lah konten pasal kereta aku ataupun kereta orang lain. Aku nak interview kereta-kereta 4B yang cun-cun. Komen kat bawah kalau korang tahu kereta 4B yang dibuild dengan cantik, dibina dengan cantik. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.